Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hanis Sukan bin Abdul Kadir. Saya daripada Seksyen J1. Hari ini saya nak terangkan tentang peralatan-peralatan yang biasa kita gunakan dalam sukan woodball. Untuk yang peralatan yang pertama ialah pemukul bola woodball atau kita panggil mallet. Dia terbagi kepada 3 bahagian, pemegang, batang mallet dan mallet head. Pada mallet head ni kita nampak ada bahagian getah dan tak bergetah. Untuk yang ada bahagian getah ni digunakan untuk pukulan jauh, dan bahagian yang pendek ni yang kecil tak ada getah ni biasa digunakan untuk pukulan jarak dekat, terutamanya untuk bila nak pukul masuk ke dalam kawasan gate. Dia ada terbagi pada 3 saiz, S, M dengan L. Yang saya pegang ni saiz M, sesuai untuk tinggi saya. Setiap saiz dibahagikan mengikut kesesuaian ketinggian masing-masing. So kita boleh pilih untuk saiz yang mana yang kita sesuai. Dia diperbuat daripada kayu. Selain itu dia diperbuat daripada aluminium juga. Seterusnya kita ada bola woodball. Bola woodball ni diperbuat daripada kayu. Dia mempunyai berat yang berbeza-beza, mengikut jenis kayu yang dia diperbuat daripada itulah. Seterusnya kita ada gate untuk woodball. Gate woodball ni kita ada 2 jenis, kayu dengan aluminium. Gate ni ialah salah satu penanda macam mana kita nak tamatkan kita punya permainan. Bila bola dah melepasi gate ni, permainan dikira tamat. Dan pemenang akan dikira daripada semakin sikit pukulan, semakin cantik mata pemain tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.